Ada pejuang yang menang dengan akal, ada yang dengan hati. Mona Kimura menang dengan kaki. Kakinya telah menjatuhkan sesiapa saja yang berani memandang rendah padanya. Apakah jenis pertarungan ini? 4 kemenangan, 4 lawan. Mereka belajar dengan cara yang sukar. Gadis comel dari anime Jepun ini ialah sosok paling berbahaya dalam kickboxing wanita. Hari ini, Mona Kimura dilahirkan pada 12 April 2001 di Misuo, Gifu, Jepun. Bandar yang tenang, tidak begitu dikenali kerana menghasilkan pakar knockout. Tetapi Mona mula berlatih karate sejak berumur 4 tahun. Ibu bapanya menyuruhnya berdiri dengan sebelah kaki untuk tempoh yang lama. Sementara kanak-kanak lain bermain dengan mainan. Mona kecil membina keseimbangan dan kekuatan kaki yang luar biasa. Dan itulah keseimbangan yang sama.